Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video produk-produk yang sebelum ni. Tak tengok lagi video-video sebelum ni. Boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Naramai koleksi video produk-produk yang saya guna dan saya guna pakai. Bolehlah tengok. Teringin nak beli tu bolehlah beli. Duduk malam-malam saya tak tahu nak makan apa. Tapi tak apa, ada benda ni. Bolehlah makan. Yang saya pegang ni wafer krim keju tau. Tengok gambar ni sedap lah, krim keju. Tapi dia wafer, dia macam lapisan macam tu. Jadi kita buka lah. Dia jenis plastik macam ni. Okey. Wafer dia macam ni lah. Dia wafer jenis cube. Wafer krim keju. Sedap. Bau keju tau. Tengok ni. Dia berbentuk cube. Dan juga ada lapisan wafer dan juga krim keju macam tu lah. Sedap. Wafer krim keju ni. Boleh lah makan duduk saja-saja tu kan. Dia punya krim keju pun rasa krim keju tau. Sedap. Boleh lah beli. Wafer krim keju macam ni. Okey, baju kemeja yang saya pakai ni baju kemeja lengan panjang tau. Warna dia boleh pilih. Dia ada collar di tengah ni. Di bahagian tangan dia ada butang jugalah. Boleh lah pakai. Mikrofon yang saya pakai ni, mikrofon tanpa wayar tau. Ada mai sekali dengan bekas simpanan macam ni. Jadi bila kita buka bekas tu, dia ada dua mikrofon. Dan juga satu receiver. Receiver ni kita boleh pilih sama ada nak Android ataupun iOS. Untuk yang saya ada ni bersih Android. Saya cucuk je dekat kamera smartphone saya tu. Boleh pakai. Dia ada paras bateri kat sini. Jadi kita tahulah bateri mikrofon kita tu berapa ada lagi. Nak cas dia guna cas kabel Type-C kat bawah ni. Okay, mudah lah nak guna dia. Okay, minyak wangi pula. Saya pakai minyak wangi Boyo Fighter ni. Minyak wangi ni harga dia pun murah je. Botol kecil macam ni je. Mudah lah nak pakai. Boleh lah pakai. Dia ada juga pilihan wangian untuk wanita tau. Boleh pilih. Untuk yang saya ada ni, untuk lelaki lah. Dia ada juga pilihan untuk wanita. Deodorant yang saya pakai ni, saya pakai Dashing. Deodorant Dashing yang macam ni. Boleh lah pakai dekat ketiak tu. Taklah berbau sangat kan. Taklah bau tengik, tak bau masam sangat. Kena pakai tau deodorant. Minyak rambut pula saya pakai minyak rambut coconut yang macam ni. Dia jenis dia mudah nak pakai lah. Cara nak pakai dia pun mudah lah. Kita buka penutup. Kita tekan-tekan picit. Lepas tu kita sapu-sapu lah dekat kita punya rambut kan. Mudah nak guna dia. Dia ada rosemary dan juga peppermint. Jadi mudah lah kita nak guna dia pun. Bau dia pun wangi. Saya guna juga sikat bulat yang macam ni. Mudah nak sikat tepi. Sikat bulat ni mudah lah. Kita boleh selitkan kita punya jari. Lepas tu kita boleh sikat ke tepi. Okey, itulah dia produk untuk kali ni. Wafer krim keju dan juga produk-produk yang lain. Nak beli, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like. Ataupun nak bagi komen. Ataupun nak share-share video ni. Ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.